Nina rasa Nina jarang sangat lah kalau nak post video macam mi ke apa kan. Tapi kali ni disebabkan cik suami request ni, alang palang tu Nina buatlah video sekali. So macam mana cara kita nak buat mi hon Singapore. Senang dia caranya. Gunakan satu bahan yang paling penting ni. Jom kita semak. Macam biasa, ni rasa semua orang pun tahulah nak buat mi hon ni kan. Mi hon Singapore ni kan. Mula kita kena rebus dulu mi hon ni. Ikut cara nak rebus tu dekat cara penggunaan mi hon tu jangan terlebih masak pula. Nanti tak hancur ni kan. Okey. Lepas tu kita tepikan. Okey, inilah bahan-bahannya. Hari ni untuk mi hon ni Nina akan gunakan daging dan juga ayam. Okey, ini adalah sawi. Nina gunakan sawi ni Nina tak tahulah ni sawi apa. Tapi yang penting dia bukan sawi yang pahit lah. Jadi sangat sedap kalau kita letak sawi ni dekat kita punya mi hon. Okay. Dan Nina gunakan juga carrot. Carrot ni Nina potong julienne. Okay. Ikut anda lah. Anda nak potong macam mana. Tak nak letak carrot pun tak apa. Nak letak pun boleh. Nak letak sayur lain pun tak ada masalah. Okay. Lepas tu Nina ketepikan. Okey, ini adalah bahan-bahan yang penting untuk tumis. Kalau anda tak pakai yang ni, tak jadilah mi hon Singapore. Okey, bawang besar kat sini. Lepas tu bawang putih juga. Lada ni optional, tak nak letak pun tak apa. Sebenarnya dia tak payah letak lah sebab kita gunakan black pepper nanti kan. Inilah yang paling penting. Gunakan udang kering je. Nina pakai lada tadi sebab encik suami request nak pedas. Okey, lepas tu kita blendkan. Nina dah lama tau pakai chopper ni Chopper ni memang best sekali. Nina rasa sangat memudahkan dalam kerja Nina. Dan blade dia pun ada dua. Memang okey je kalau kita chop dia. Okay. For first step, Nina akan apa orang panggil dadarkan dulu kot telur ni kan. Untuk Nina buat topping kita punya mi hon nanti. Okey, untuk telur ni Nina tak letak garam lepas tu bolehlah kita terus masukkan dan goreng lah kita punya telur tadi. Dah cantik, bolehlah terus angkat. Okey, kita ready lah pula untuk kita tumis. Ni gunakan minyak yang sama je. Lepas tu untuk bahan tumisan ni Nina teruslah masuk je kat dalam kita punya kuali. Nina tumis agak-agak je, tak perlu nak garing sangat Lepas tu Nina terus masukkan black pepper ni. Kalau anda suka nak lebih rasa black pepper, letak lebih Ada orang tak suka, dia letak sikit je. Okey, lepas tu Nina letakkanlah isi ayam dan juga daging. Isi ayam dan juga daging ni Nina dah siap marinate awal-awal. Nina letakkan garam sikit dan Nina tambahkan juga sos tiram kat sini, perasa secukupnya. Okey, lepas tu barulah Nina tuangkan kita punya mi. Nina ada satu perangai, Nina tak suka sangat nak menggaul. Sebab menggaul mi ni bagi Nina leceh sikit lah. Dia macam susah sikit lah berbanding kita gaul nasi goreng lah Lagi satu, tangan Nina pun tak berapa nak kuat yang belah kanan ni. Dan Nina teruslah masukkan kita punya sayur. Dah cantik macam ni. Okey, lepas tu kita gaul lagi. Tak payah lama-lama lah agak-agak je macam tu. Dah cantik macam ni. Dah siap lah tu. Kita bolehlah plating. Tapi sebelum plating, Nina rasa dulu kot-kot lah kan. Ada yang tak kena, bolehlah kita adjust Lepas tu ni topping tadi ni Nina hiris lah halus-halus. Okay. Untuk kita letak dekat atas kita punya mi nanti. Tapi macam tak lengkap kan. Macam ada je yang tak lengkap kan. Nina taburkan daun sup sikit. Dan Nina gorengkan juga keropok ikan untuk kita makan bersama dengan mi hon kita tadi. Untuk rasa pedas ke apa tu semua anda punya taste lah Tapi Nina tunjukkan basicnya sahaja. Untuk kita masak mi hon Singapore ni, kita kena pakai udang kering lah semestinya Dan bolehlah Nina plating macam ni. Simple je. Okay, hari ni. Dan that's it mi hon goreng Singapore. Sangat senang, sangat cepat, sangat mudah kan. Yang paling penting dia sedap. Jangan lupa follow Nina, okay, dan komen dekat bawah. Bye bye.